Ditipu seorang pegawai Reman terhadap 3 anggota polis tahan sebenarnya. Masuk. Cik Rahman, ni ada fail baru dari kontraktor Faiz Construction. Katanya nak cepat dapat kelulusan. Okey. Baik, letak je atas meja saya. Kita ikut giliran macam biasa ya, Aina. Okey. So, Rahman, awak tahu tak projek Faiz Construction ni besar tau. Dia selalu bagi hadiah kecil pada pegawai untuk percepatkan urusan. Liza, kita ni pegawai awam, amanah orang. Jangan main-main dengan benda tu ya. Tapi kadang benda ni senang je. Tak salah kalau ambil sikit. Rasa nak ambil macam rasa salah pula. Apa lah. So, Assalamualaikum Cik Rahman. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik. Boleh saya duduk? Boleh. Saya duduk. Saya datang ni nak berterima kasih sebab dah semak dokumen saya lebih cepat. Walaupun tak seberapa, ya, hadiah kecil daripada saya. Maaf Cik Faiz, saya tak boleh terima apa-apa bantuan ataupun pemberian. Sila ambil balik ya. Cik Rahman jangan risau. Ni bukan rasuah. Anggap je hadiah kecil sebab tolong semak je dokumen saya lebih cepat. Lagipun semua orang buat juga benda ni. Saya memang betul-betul tak berterima. Memang benda ni salah dia dari sisi undang-undang. So memang saya tak boleh terima apa-apa pemberian. Tak apalah kalau macam tu. Jangan marah saya kalau bos awak nanti marah kat awak ya. Terima kasih. Assalamualaikum Cik Rahman. Assalamualaikum. Bro, apa hal kau nampak serabut sangat ni? Tadi kontraktor bagi sampul, tapi aku tolak. Tapi risau dia buat hal dengan bos. Apa yang kau buat tu betul dah tu. Integriti ni penting. Rezeki yang halal ni lebih berkat. Jangan takut untuk pegang amanah. Ingat tuan. Terima kasih ya untuk pemberian nasihat kepada saya. Saya rasa kena sikit. Encik Rahman, saya dapat laporan ada kontraktor cuba beri sesuatu pada pegawai. Betul ke? Ya, positif. Saya tolak serta-merta. CCTV pun ada tau. Bagus, integriti macam ni yang kita nak. Saya dah lapor kepada SPRM. Terima kasih positif.
Encik Faiz, kami dari SPRM, bukti cubaan rasuah dah ada. Jadi sila ikut kami sekarang. Tapi saya cuma nak cepat siapkan kerja je. Ni bukan rasuah, saya cuma bagi adik kecil ke Encik Rahman. Cepat itu tak bermaknanya betul. Integriti itu yang penting. Syahbaz Rahman, bukan semua orang sanggup jujur dalam perbezaan. Terima kasih Tuan Siti. Amanah ini tanggungjawab, bukannya peluang. Rasuah bukan sekadar memberi atau menerima wang. Ia merosakkan nilai kejujuran dan maruah bangsa.